Okay, hai guys. Hari ni ada masuk order lagi. Tengok ni. Brake kit besar. Yang AP Racing. Customer dari Perak lah. Dia order semua barang yang belakang net ni. Sini ada intercooler kit lagi. Mari kita review sikit. Customer ni dia dah repeat order kali kedua lah. Hari tu dia baru beli hybrid turbo yang plug and play. Dan juga oil pump, performance oil pump bagi Ford Ranger T6 2.2 XLT dia lah. So hari ni dia repeat, tambah order lagi, nak beli, nak tukar brake kit besar pula. So dia beli yang AP Racing ni lah. Tapi nak bagi tahu dulu, yang kita ni bukan yang original, sebab yang original memang mahal. Satu set depan kiri kanan sahaja pun 10,000 lebih dah. So yang ni yang kopi tapi grade AA punya lah. So korang jangan tanya lagi ya. Tapi yang ni yang memang kualiti bagus, patut heavy duty punya lah. Abang kita sendiri pun ada pakai dekat Hilux dia dan juga Triton Quest. Dah pakai 5-6 tahun macam tu, memang tak ada masalah apa-apa lah. Tak ada kata macam jemur panas ke, panas-panas tak mau, main high boosting apa, dia akan jadi hancur. Kita tengok dekat social media lain, dia ada macam orang komplain, kalau yang kopi punya ada macam jadi hari size ke shape dia. So yang ni memang cantik, cun-cun lagi lah. Dan dia pun tahan lesa. Lepas tu brake pun akan lagi makan, lagi respon lah. So yang ni dia beli satu set lah. Depan sahaja, untuk kiri kanan lah. Okay. So yang ni brake disc dia size 355mm lah. Lepas tu boleh sesuai untuk rim size yang 18 inci ke atas. Kalau kecil daripada 18 tak boleh ngam lah. 18 ke 20 atau ke atas semua boleh pakai yang 355 ni lah. Dan dia ada bagi sekali set lengkap dia lah. Brake pad dan juga lain-lain, pad minyak. Semua ada lah lengkap sekali set ni. Harga dalam 4,000 lebih. Jika korang berminat, Tina akan letak detail kat sini. Korang boleh kontak sendirilah untuk yang berminat. Ready stock lah yang ada untuk Triton dan juga Hilux lagi. Vigo, Revo sama pakai lah. So nak cari yang ready stock boleh cari kita lah. Dan customer ni dia ada beli sekali intercooler kit lagi lah. Yang SMT punya, original Thailand punya lah. Okay. Boleh terus plug and play dekat turbo standard atau hybrid turbo lah. Sebab hybrid punya dia fitting size semua dia sama sahaja untuk yang dengan standard punya lah. So boleh terus plug and play juga. Satu set, sekali piping intercooler. Tengok dia piping, dia bagi yang flex. Sebab sebenarnya SMT dengan flex dia sama kilang. Okay, so kualiti memang mantap punya lah. Aluminium piping. Dan juga getah-getah dia sekali. Okay. Dan yang ni open port system lah. Customer pun boleh asing juga. Yang ni dia add on punya lah. Open port system. Sekali air filter, KNN lah kita bagi. Okay, so nak pergi packing dulu. Thank you customer ni support lah. Dan ada satu lagi yang stok habis, dia order sub turbo intake manifold. Sebenarnya untuk hybrid turbo tak perlu modify banyak seperti macam ni. Tapi boleh saja jika korang ada modal rasa nak main. Sebab tuan kereta ni dia cakap Ford dia pun dah bukan kereta baru. Nak beli kereta baru pun macam habis satu duit juga. So dia ambil duit ni nak main modify sikit lah. Bagi sedap naik, boleh rasa power pick up sikit. So bolehlah buat banyak-banyak macam ni. Nanti mungkin akan tambah remote lagi dengan kita lah. Okay, so jika korang nak remote ke atau nak cari barang performance parts bagi Ford Ranger korang, boleh cari kita lah. Kebanyakan ready stock, kecuali macam hot item intake manifold tu habis stock. Tapi kita dah order lah, nanti sampai bagi review lagi. Okay, thank you.